Sebelum kita mula, korang nampak tak ada satu tablet tengah menyorok dalam shot ni? Ini dia. Nipis sampai boleh blend dengan background. Ini ialah Huawei MatePad Air Ultra Thin PC Lite AI tablet yang bukan sekadar untuk buat kerja je, tapi untuk belajar, kreatif dan untuk entertainment. Pertama sekali, memang tak dapat dinafikan tablet ni memang sangat nipis. Tebal hanya 5.3mm dengan berat 509 gram je. Jadi senang nak masukkan dalam beg dan bawa pergi kelas, kafe ataupun buat travel. Bila pair dengan Huawei Smart Magnetic Keyboard, korang boleh guna macam laptop, nak guna sebagai tablet, terus detect saja keyboard. Semua setup combine dengan keyboard berat hanya 817 gram je, jadi masih ringan untuk dibawa ke mana-mana. Hal paling best dekat Huawei MatePad Air ni ialah ada fungsi AI yang boleh tolong bagi cepat workflow. Huawei MatePad Air datang sekali dengan subscription setahun free untuk WPS AI. Kalau berasingan, kos 609. Contohnya dalam PC level WPS Office tu ada WPS AI. Orang boleh masukkan topik atau outline, lepas tu guna fungsi AI generate slide untuk generate presentation dalam masa beberapa saat je. Lepas presentation siap generate, korang masih boleh edit teks semula, arrangement, gambar, warna dan template ikut style sendiri. Maksudnya dengan AI, korang boleh buat kerja dengan lebih cepat lagi daripada biasa. Untuk dokumen pula ada fungsi Smart Create yang boleh generate first draft macam script dan speech tag dengan automatic. Kalau ayat nampak terlalu panjang ataupun tak kemas, boleh guna Smart Edit untuk reface dan ubah writing tone so that lebih formal, santai ataupun lebih profesional. Ada juga AI Summarizer. Korang boleh transform long report atau PDF. Lepas tu AI akan summarize isi penting so that lebih senang untuk faham. Tidak perlu lagi buat kerja berulang-ulang kali. Korang akan ada lebih banyak masa lagi untuk fokus pada idea. Lepas tu, untuk student ataupun yang selalu pergi meeting, Huawei Notes ada fungsi AI Speech to Text. Dia boleh transform meeting atau audio kepada teks secara auto. Di masa kelas ataupun meeting, korang boleh fokus dengar je, tak perlu sibuk type semua benda. AI kasih settle. Korang juga boleh import file Word, PowerPoint ataupun PDF terus ke dalam Huawei Notes. Lepas tu, annotate pakai Huawei M Pencil Pro. Ada satu lagi fungsi menarik iaitu AI Tutor. Korang cuma perlu bulatkan soalan je yang tak faham, AI Tutor akan generate solution terus dengan tutorial lagi. Huawei MatePad Air juga boleh transform jadi Creative Studio juga. Korang boleh ambil gambar pakai kamera belakang, import gambar ke dalam GoPaint, lepas tu jadikannya sebagai reference untuk melukis. Memang style. Dalam GoPaint ada fungsi AI Color Card. AI akan ambil warna daripada gambar dan terus jadikan as color palette. Korang boleh gunakan kombinasi warna yang sama dalam artwork dan next boleh animate frame by frame. Next, let's talk about spec pula. Untuk display, Huawei MatePad Air pakai skrin 12 inci OLED Papermate display dengan resolusi 2.8K dan refresh rate sehingga 144Hz. Bezel pula sekitar 4.69mm je dengan screen to body ratio 92%. Lepas tu, let's talk about Huawei M Pencil Pro. Hal ini bukan sekadar untuk tulis atau lukis je. Dia ada fungsi Air Mouse. Orang boleh swipe ke atas atau ke bawah untuk tukar page pakai pensel je. Masa presentation, boleh guna sebagai clicker. Jadi tak perlu lagi berdiri rapat dengan tablet semata-mata nak tukar slide. Paling best, user Huawei MatePad Air dapat akses WPS AI selama 1 tahun secara percuma. So first year korang boleh pakai fungsi AI untuk generate slide, Smart Create, Smart Edit dan Summarizer. Macam tak percaya, semua ni possible dekat Ultra Thin PC Lite AI tablet yang hanya setebal 5.3mm je. Lepas tu, bermula 18 Ogos 2026, korang dah boleh start pre-order dan boleh dapat free gift bernilai sehingga 4003 tau. Aku rasa memang berbaloi sebab sebelum ni software WPS Office dan Note dengan fungsi lekat korang kena bayar yearly dan costing sampai RM1,000 setahun. Tapi untuk Huawei MatePad Air, korang boleh guna free seumur hidup. Bagi aku memang berbaloi. Aku dah, and now it's your turn.